Turun lagi di musim penghujung kemarau lah. Mungkin video yang terakhir. Alamak, dia berhenti kat sini pula. Buah ke apa ni? Buah ke belon ni timbul. Nanti dia balut dengan kain merah ni. Boleh pusing kat situ pula, tak pergi. Jenggo yang diidamkan. Makan pumpun guys, makan pumpun. Ya Allah. Oh, ikan. Jongkong. Aman. Ya Allah. Ui, mai. Ya Allah. Jackpot. Okay guys. Tu dia. Dah start dah tu. Oi, pak ke depan ni padu tu dia. Dah guys. Mantap. Dah lagi. Mantap, mantap. Di kelompok ketiga guys, kelompok ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ahmad Fishing. Pada yang baru terjumpa ternampak channelnya, aku cakap selamat datang, selamat menonton dan semoga korang semua terhibur. Kita bertemu lagi di episode kali ini tentang pemburuan jenggo guys. Seperti biasa jenggo, aku turun lagi di musim penghujung kemarau Penghujung kemarau nak masuk bulan 7 ni. Nak masuk bulan 7. So aku dah memang main jenggo ni daripada awal tahun Aku pasang, aku tengok balik video-video aku sebelum ni. Di awal tahun aku dah main jenggo. Awal tahun dah pembukaan ni aku menebing guys. So mungkin lepas ni ini video yang terakhir untuk menebing jenggo dah banyak 9 ada 9 ada 9 video. So video ni yang ke-10 lah. Mungkin video yang terakhir untuk musim jenggo lah Mungkin aku lepas ni aku akan main casting lah. Main casting banyak. Okay, so kali ni aku nak kongsi pada korang sebenarnya special untuk last video ni aku nak kongsi pada korang ada 4 jenis umpan untuk memancing udang galah. So apa 4 jenis tu? Apa 4 jenis umpan tu? Korang kena stay tune terus kami nonton video ni sehingga habis. Jangan ke mana, stay tune. Okay, alright. Umpan-umpannya. Okay, aku bawa 3 jenis hari ni. Yang satu jenis je aku tak bawa. Okay. Di antara umpan-umpannya ialah yang utama anak udang beras lah. Kalau korang tengok sini anak udang beras guys Anak udang beras. Anak udang beras. Okey, kita tengok. Okey, anak udang beras ni. Okey, ini anak udang beras macam ni guys, fresh. Ni anak udang beras lah. Saya elok saya elok untuk memancing udang galah. Kemudian cacing tanah. Cacing tanah guys. Kemudian cacing tanah. Ini sering kali kaki-kaki pancing akan menggunakan umpan ni. Kalau tak ada anak udang beras pakai cacing lah. Okey. Cacing. Yang ketiga ni guys. Ini dia. Yang ketiga iaitu pumpun guys seperti yang korang tahu, ada yang belum tahu, untuk menduga untuk memancing udang galah kita menggunakan pumpun. Pun boleh. Ini pumpun dia. Okey.
Okey, pumpun ni dia memang dia kecil bukan besar, dia ada saiz. Dia ini saiz kecil ya. Saiz kecil. Iya dah. Saiz dia kecil je. Tu dia. Ini pumpun. Kalau korang pasti korang tak tahu, ini pumpun. Pumpun ni biasa di paya-paya lah dia orang cari. Ini pumpun ni ada dalam 4-5 ekor guys dia tak besar dia tak terlalu besar, memang sesuai. Memang sesuai. Macam ni memang sesuai. Untuk udang galah yang paling besar tu tak apa nak sesuai. Macam ni sesuai cantik. Ni. Okey, ini pumpun lah ya. Ini pumpun. Okey, yang satu lagi aku tak bawa. Satu lagi apa guys? Satu lagi ialah perut ayam. Yes, perut ayam guys. Satu lagi umpan yang keempat adalah perut ayam. Perut ayam pun ada orang menggunakan. Bukan tak semua tempat ya. Di beberapa lokasi seperti Sungai Pahang Sungai Pahang ada orang menggunakan perut ayam. Jadi itu saja setakat ini perkongsian daripada aku. 4 jenis umpan untuk menduga memancing udang galah sungai. Udang galah liar-liar Udang galah liar-liar di sungai. Okey, jom kita akan test joran. Kita dah standby 3 setiap joran, satu joran, antara satu joran ni kita akan jumpa satu umpan ya. Kita akan jumpa anak udang beras, cacing dan pumpun. Kita tengok, kita test ya. Kita test yang mana ya. Okey, mula masuk ke umpan ya, kepada mata kail. Aku menggunakan saya menggunakan perambut 2 mata kail Satu perambut 2 mata kail. Kenapa saya menggunakan perambut 2 mata kail ni? Ada untuk menarik untuk menarik udang-udang lebih terpikat, lebih peka untuk makan. Okey. Kita tunggu, kita pasang dulu umpan semua. Kemudian kita lempar. Cacing cacing tanah atau cacing di kedai pun boleh. Okey, kalau korang pasang cacing ni panjang ni macam saya akan potong 2 lah. Potong 2 Okey. Potong 2. Kita boleh seekor, kita boleh masukkan 2. Okey. Kita siap-siap pasang umpan dulu Kita siap-siap pasang umpan, nanti kita lempar. Okey, ni cacing Cacing kita pasang kepada joran berwarna merah. So last kali kita menggunakan pumpun Pumpun ni atik ni korang cari dia punya ekor. Ni ekor. Okey, potong ekor guys. Potong ekor. Sebab apa potong ekor? Kita boleh simpan lagi lah. Kita potong kepala, nanti mati badan dia, habis busuk. So kita potong ekor, kepala masih ada, kita tinggalkan. Okay. So joran oren kita pasangkan umpan pumpun. Kau masih pumpun ni tak besar dengan mata kail udang ni pun kecil. Nampak? Korang lihat ngam-ngam So kita menggunakan ketiga-tiga umpan ni. Kita buat eksperimen di location ni, di spot ini sebenarnya tiga umpan ni adalah turun-temurun lagi umpan ni, mujarab. So kita pasang lah umpan. Okey, kita buat lemparan untuk joran pertama menggunakan anak udang beras. Okey, ini umpan dia. Kita buat lemparan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lemparan hari ni okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita buat lemparan, bagi jatuh ke dasar.
Okey, kemudian kita letakkan. Itu cara saya ya. Okey, yang kedua umpan cacing. Umpan cacing ya. Korang ya, sama seperti 1/2 kail. Umpan cacing ya, seperti ini cacing. Okey. Okey, kita buat lemparan juga. Agak deras ya. Saya buat lemparan di sana, tali sampai di bawah sana. Okey. Sama. Sampai biarkan dia jatuh ke bawah ya. Sampai ke dasar. Supaya apa teknik-teknik ni, bila anda memancing, bila anda buat lemparan, lontaran kan, bila jatuh di atas muka air, korang terus letak dan tak tahu ya batu tu pergi ke mana, terbelit ataupun mungkin dia tersimpul ya. Korang dah letak, dia dah jatuh pun tak tahu ke mana, korang terus letak, kemudian berkemungkinan dia akan tersimpul-simpul lah. Selalunya begitu. Okey, yang ketiga ya, joran yang terakhir iaitu warna oranye ini, iaitu kita menggunakan umpan pumpun. Okey, seperti biasa sama juga, 1 perambut 2 mata kail ya. Kalau tuan-tuan tengok di sini, ini adalah pumpun ya, yang saya telah pasangkan umpan tadi. Okey, kita buat balingan. Tengok keadaan arus je. Okey, bila dah jatuh di dasar, baru kita letak. Ini adalah satu antara teknik-teknik lah. Ada antara teknik-teknik, cara-caranya untuk menebing ya. Menebing dengan menaiki bot memancing udang galah tidak sama ya. Ada banyak perbezaan. Okey, kita teruskan. Adakah ia berhasil? Kita menanti. Okey, nanti kita sambung balik. Besarnya. Ada. Alamak, dia berhenti kat sini pula. Buah ke apa ni? Buah ke belon ni? Timbul. Lepas tu dia balut dengan kain merah ni. Tak tahu apa benda ni. Boleh pusing kat situ pula, tak pergi. Aduh. Dah pergi. Dah pergi ikut arus. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni? Benda. Ya Allah. Ada udang. Dia bawa. Apa? Ikan. Ya Allah. Ikan ni lah guys. Besarnya. Strike off camera guys. Ya Allah. Jenggo yang diidamkan. Makan pumpun guys, makan pumpun ya. Yang diidamkan makan pumpun guys, makan pumpun. Ya Allah. Makan pumpun ya. Selalu menggunakan umpan nak udang beras. Ini kali ini menggunakan pumpun. Okey, nak tengok pumpun dia. Okey. Pumpun. Okey, real lah pumpun guys ya. Dia makan ya, dia makan. Okey, ini jenggo. Sepit biru. Biru dah, tapi tak besar sepit dia. Badan besar badan besar. Okey. Berkarat. Jenggo Sungai Selangor guys. Sungai Selangor. Kali ini kita turun Sungai Selangor.
Jenggo Sungai Selangor. Mantap Pak Bu. Makan pumpun. Makan pumpun ya. Right. Alhamdulillah. Jadi rezeki. Ingat ikan punya dia. Udang. Banyak. Oi, tarik dia banyak kali. Ikan. Kalau tarik banyak kali ikan. Pumpun ni suka ya. Oh, ikan. Kalau ikan ke udang. Jongkong. Ui, mai. Ya Allah. Jackpot. Ya Allah. Jackpot. Ya Allah. Special ya Allah. Alhamdulillah, syukur. Rare. Ini memang rare guys. Special ya Allah. Pertama kali dapat emas punya saiz ya. Ini saiz guys. Aduh. Jap. Aduh. Kuatnya. Duri emas guys. Duri emas ya Allah, badan dia. Special ni. Ada lagi ya Allah. Mana tangan ya Allah. Udang kalah. Udang. Ikan. Wah. Tak kena tangan. Sekejap. Bon duri guys. Take care. Kena hati-hati kita. Kena jaga juga. Dia mengelupur kan. Tu dia. Duri penting. Okay. Duri emas ya. Special edition. Mancing jenggo. Kena mata udang ni ikan ni. Ya Allah. Special ya Allah. Mana gerik-gerik tak bawa guys. So macam mana kita pegang ikan ni. Special guys. Special. Okay, dia punya duri kita dah buang 3 duri kita dah buang, tapi emas. Kalau emas guys. Duri emas ya Allah, kali ini besar. Ya Allah. Mantap guys. Duri emas ini duri emas. Kurus. Tak makan. Duri emas ya Allah. Pumpun semua 3 pumpun guys. Paling dekat-dekat ya. Jangan lama tak makan ke? Ikan duri. Jenggi. Ni,
Mas. Thomas. Ya. Apa ni? Udang. Udang ke ikan. Ikan. Ikan duri. Pelan. Ya Allah. Oh, bawang duri. Ui, pandai. Bawang duri, ya Allah. Ya. Ui. Pelaham ni, ya Allah. Okay guys, ini hasil dia. Kita dapat bawang mas. Bawang mas 2 ekor, tu 2. Ini ikan duri. Boleh tahan kasar saya tu. So, udang ada 4 ekor lah 4 ekor guna lama 4 ekor. Okey, kita baliklah. Air pun dah surut. Air dah surut. Okey guys. Jadi lauk kita hari ni ada manis-manis. Okey, semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang.